betul-betul lah. Jadi So saya jadi tapi sedih bila awak buat awak macam keluarkan tu, duit dekat saya rasa macam sedih. don't do that. Saya just Dia macam ni je lah. Bila saya ada rezeki lebih, saya belanja. Kalau tak ada, saya diam. Saya orangnya macam tu. Okeylah korang, so sebab kata nak Sophie rasa lagi bersalah dengan Rina, Rina rasa cukup kot belanja. Walaupun sekadar barang miniso, Rina harap boleh buatkan hati Sophie sikit happy. Rina, saya okey Tak. je kalau awak tak, kadang kan kalau awak tak keluarkan duit dekat saya pun. Ingat tak yang Echa tanya saya okey ke tak? Yang awak nangis dalam live Benda tu. tu saya tak pernah nangis dalam live tau. Hai korang, so sampai sini je konten Rina. Thank you sebab dah tengok konten Rina sampai habis. And Sophie, I hope you dah tak sedih-sedih lepas ni. And always be happy girl. Mesti saya akan happy sentiasa kalau saya duduk dekat dengan awak. Tapi saya jauh sangat. Ya Allah, minta jauh lah dengan Sophie. Tak ada lah, tak ada lah. Okay, bye-bye. Bye-bye awak. Jumpa esok. Terima kasih Rina. Kenapa? It's okay. InsyaAllah saya akan balas lagi budi awak. Tak payahlah, kau dia selalu Tak, tu. itu ikhlas dari hati saya. It's okay. Tapi saya selalu je belanja awak pagi-pagi order. Mungkin dah. Tak mungkin. Dia balas budi sebab awak selalu belanja saya. Okay? Taklah, saya tak mungkin pun lah. Okay, dah go. Saya kena and then sebab itu saya ada ura-ura kan. Oh. Kerajaan kau dah buat terbaik dah untuk Serena. Tapi